Dia bagi syarat dia itu. Dia dua syarat juga. Rakan puasan. Sudut puncak 30. Tapi kali kedua dia bagi sudut tapak. Dia tak bagi panjang sisi. Dia tak bagi tinggi segitiga. Dia bagi sudut tapak. Ini lagi mudah lah. Jadi maksudnya kalau segitiga yang nak dilukis tu, okay, PR sudut puncak dia 30 dan sudut tapak 30. Jadi kalau kita nak bina segitiga ni kan, kita dah tolak 90 tolak 30 kan. Kalau kita buat sebelah P, jadi maksudnya sudut tapak yang 30 ni kita buatlah sebelah R. Buatlah sebelah R. Okay. Jadi kalau bahagi 2. Tapi salah bahagi 2 juga PR tu. Bahagi 2 PR kepada dua bahagian yang sama panjang lah. Sama besar. Macam biasa juga buat lebih, buka lebih separuh. Bawah. Okay. Kita bahagi 2 PR, kemudian nilai sudut puncak 30. Sudut puncak kan nilai dia 30, jadi 90 tolak 30 sama dengan 60. Okay, jadi sudut 60 kita buat dekat P. Kita buat sudut 60 dekat P. Sudut 60 lah yang paling senang sekali nak buat. Okay, buat sudut 60 dekat P. Boleh nampak tak bila sudut 60 tu dia bersilang dengan garisan pembahagi ataupun garisan PR, pembahagi PR dekat sini. Dia tempat titik persilangan tu akan jadi pusat bulatan. Jadi besarlah bulatan ni. Bulatan ni jadi besar ni. Ni adalah titik persilangan. Letak jarum dekat sini. Buat bukaan sampai P. Pusing sampai R. Besar tu. Inilah bulatan yang besar. Sampai termasuk dah tulis tu. Okay, syarat dia yang kedua, sudut tapak. Sudut tapak, memandangkan kita dah lukis sebelah sini. Kan, kita dah lukis dah, jadi kita lukislah sebelah R. Sudut 30. Sebab dia kata sudut tapak 30. Sudut tapak 30 pun sama jugalah. Jadi sama dengan 60 bahagi 2. Macam buat sudut 60 bahagi 2. Okay, 60 bahagi 2 dapat 30. 30. Tarik sampai hujung lah. Sampai kena lilitan bulatan. Sebab dia tak bagi tinggi, dia tak bagi panjang sisi. Dia cuma bagi sudut tapak. Jadi kita bahagi 2 sudut 60 tu dapat sudut 30. Tarik sampailah hujung lilitan bulatan. Kemudian yang hujung tu sambung dengan P. Okay. Macam tu dapatlah